Hey guys, selamat kembali. So dalam video kali ni aku nak cerita tentang apa yang berlaku pada badan kita bila kita mencapai umur 30 tahun. Dan ini berlaku secara semula jadi dan kepada seluruh orang. Okay? Apa yang berlaku adalah ada satu perkara yang berlaku secara semula jadi, semua orang kena, iaitu sarkopenia. Sarkopenia ni adalah penurunan otot sebanyak 1 hingga 2% setiap tahun sekiranya tidak dilatih sama sekali. Okay? Makanya that's why aku pernah cakap dengan kawan-kawan aku yang mana pada usia bawah 30 tahun, bila kita main gym, kita buat latihan angkat berat, kita ni sebenarnya sedang membina tabiat hidup kita yang kita nak pada usia 30 tahun dan ke atas. Tapi the real game start pada usia kita 30 tahun. Kerana pada usia itulah badan kita akan ada berlakunya defisit jisim otot setiap tahun 1 hingga 2%. And then ada orang kata, dan buat apa kita training? Buat apa kita buat weight training, berlatih dalam gym and so on kalau kita akan ada sarkopenia? No, tak. Kalau kita consistently bersenam, kita boleh lawan sarkopenia tu. Dia akan terus turun 1 hingga 2%. Tapi kalau peningkatan otot kita tahunan melebihi 2%, means kita masih ada balance lah. Contoh setiap tahun kita dapat naik 5%. Kalau tolak 2, kita masih ada peningkatan sebanyak 3%. Kita kena consistently training dalam program kita. Okay, now kita dah ada solusi untuk lawan sarkopenia. Dan apa yang bagus sangatnya kalau ada mengekalkan jisim otot dalam badan untuk lawan sarkopenia? Adakah that is the end of the story? Tidak. Pertama, apa kelebihan otot untuk manusia adalah otot ni mengguna lebih banyak tenaga. Okey? Dia salah satu sel otot yang menggunakan tenaga terbanyak. Kemudian baru otak. Kerana sel otot ni adalah metabolik aktif, yang mana walaupun kita tengah rehat, dia tetap membakar lemak. Dan bila seseorang tu ada lebih banyak muscle, lebih banyaklah penggunaan glukos dalam badan ataupun tempat penyimpanan glukos dalam badan, kerana penyerapannya efektif daripada sel otot tersebut. Kita dah train. Okay? So kuranglah risiko untuk individu tersebut mengalami diabetes tahap 2. Okay? Itu kelebihan orang yang mengaktifkan otot dia, yang selalu training weight training. That's why aku meletakkan weight training ni sebagai kategori latihan nombor 1, kardio jatuh nombor 2. Okay? Seterusnya, apa lagi yang bagus tentang ada otot ataupun mengekalkan otot di atas umur 30? Kita dapat salurkan genetik kepada anak kita, dan dia ada privilege untuk bila dia melakukan weight training suatu hari nanti, di waktu dia di hadapan, dia lebih mudah untuk develop badan dia berbanding kawan dia yang bapak tu tak ada athletic body pun, tak pernah ada badan yang cantik ataupun fitness yang bagus, sehingga kan anak tu ada privilege untuk bina badan. Sudah berlaku kerugian pada anak tu kan. Kalau kata suatu hari nanti dia tengok gambar, dia kata, oh aku nak badan macam Sylvester Stallone, aku nak badan macam Arnold Schwarzenegger, tapi dia tak ada privilege tu dari bapak dia. Dia kena struggle habis-habis lah. Bukan kata tak ada struggle langsung nak badan macam Sylvester Stallone, semua hero-hero tu, tapi nak katakan jauh tertinggal lah kawan yang bapak dia tu tak memberi privilege tu, berbanding dengan kalau kita dah prepare badan kita, and then kita ada zuriat tu ada DNA kita, so dia genetically ada privilege tu lah untuk bina badan dia. Itu keuntungan untuk anak yang individu mempunyai fitness yang agak bagus dan dia ada zuriat. Okay, faham tak kat situ? So hopefully lepas korang dengar poin-poin yang aku cakap tadi tu, korang ambil iktibar. Sebab apa? Rugilah kalau korang tinggalkan latihan, korang tak training langsung, and then badan korang berlaku penurunan otot 1 hingga 2% setiap tahun. Slowly korang akan kekurangan kekuatan, and then korang rasa macam korang lose balance. Why? Sebab ada otot-otot yang membuatkan korang balance dah mula hilang secara perlahan-lahan. Mungkin bawah umur 40 mungkin belum terasa, tetapi di atas umur 55 sudah mula terasa mungkin. Aku rasa dulu aku boleh angkat kaki sebelah, and then boleh berdiri kaki sebelah, tapi asal hari ni macam susah sangat. Mungkin kerana otot kaki awak dah banyak turun banyak. Okay, dah berlaku banyak diskaun dah dalam otot
Tak semestinya korang kena pergi gym untuk buat weight training. Kat rumah pun boleh. Korang beli dumbbell ke, korang pakai batu lesung ke, korang isi air dalam botol dan korang angkat botol tu ke, korang melakukan push up ke, korang bergayut pull up ataupun chin up ke. Itu semua boleh. Buat lunges kat rumah, buat squat kat rumah pun boleh, tak ada masalah. Yang penting weight training. Okay, so tak semestinya kena pergi gym. Sebab ada orang yang pernah cakap dengan saya, tak ada masa lah nak pergi gym, balik rumah dah pukul apa, kerja dah pukul apa semua kan. Saya cakap, sebenarnya kalau nak weight training ni kat rumah pun boleh, tak ada masalah. Okay, ada satu cadangan yang saya selalu cadangkan kawan-kawan saya yang tak pernah bersenam sepanjang tahun. Saya boleh kata dengan dia, okay, pertama, kalau kau seorang yang semayang 5 waktu, setiap kali selepas semayang tu buat 20 kali pumping. Cukup sampai lepas isyak buat 20 kali pumping. Lepas isyak tu dah 100 lah. 20, 20, 20, 20, 20. Okay, easy lah, betul tak? Lepas tu besok kalau kata, sakit lah tricep dengan bahu, nak buat pumping, okay, esok tukar, buat leg raises ke, buat senaman perut, buat ketuk ketampi ke, squat, lepas tu buat pull up ke, terpulang, yang mana satu nak buat. Tapi cubalah buat perkara tersebut. Itu adalah satu cadangan saya tentang orang yang tak pernah bersenam tapi bolehlah menggunakan waktu solat tu sebagai indikator untuk awak bersenam. Okay, so bersenam ni dia tak semestinya start dah setengah jam, start dah 40 minit, 1 jam. Boleh jadi awak bersenam tu bermula dengan 10 minit yang pertama. Okay, dulu waktu saya sekolah pun, saya hanya bersenam 10 minit lepas tu dah, saya cakap, apa saja yang aku nak buat, aku buat dalam tempoh 10 minit. Cukup lah 10 minit. Lama-lama saya rasa macam tak puas lah, naik lah jadi 20 minit. Lama kelamaan akhirnya menjadi 1 jam sekarang. Tak adalah daily saya buat, tapi insyaAllah 4 kali seminggu saya pergi gym. Dan akan ada 2 hari yang saya khususkan untuk saya jogging saja. Maknanya saya ada buat weight training dan saya ada buat cardio. Dan insyaAllah saya cuba setiap malam untuk buat regangan, supaya saya boleh loose up sikit saya punya sendi-sendi mana yang saya rasa sepanjang hari tu dah bekerja ke apa dah jadi tegang apa semua. Jadi untuk loose up balik, untuk betulkan posture balik, jadi kita buat stretching lah. First misi kita adalah untuk mewujudkan slot senaman dalam hidup kita selepas usia 30 tahun. Tapi janganlah tunggu umur 30 tahun baru nak mula. Masa sekarang muda-muda ni boleh dah start slow-slow. Okay, buat sikit-sikit supaya umur 30 tu mudah untuk kita amalkan. Yang kedua adalah konsisten melakukan apa saja perkara yang awak buat untuk menjaga kesihatan awak. Mungkin senaman ataupun pemakanan, mana-mana lah. Nak jaga dua-dua serentak pun boleh, nak jaga salah satu dulu pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya bermula dengan menjaga senaman dulu, baru jaga makan. Saya berjaya jaga senaman dulu, beberapa tahun kemudian baru saya boleh jaga makan. Ini yang paling tough. Jaga makan ni sebenarnya, senaman senang je nak jaga. Makanan ni paling tough. Okay guys, so selepas tengok video ni, kalau korang rasa korang nak mula besok, good luck. And hopefully korang semua bermula secara perlahan supaya ianya melekat dan boleh jadi satu amalan hidup, daripada mula secara drastik dan akhirnya terkubur seperti biasa. Okay guys, see you on the next video.